Okey, ini reban satu. Rupa dia macam ni. Okey, sesuai juga ayam. Alright. Ini reban dua. Reban dua, ayam boleh terus ke tanah. Okay. Tengok dia punya apa dia. Okey, macam ni. Okey, ayam boleh tidur kat atas. Okey, boleh turun bawah. Dia nak makan rumput, dia nak makan ulat ke apa ke. Macam ni. Struktur binaan dia. Yang mana tak? Okey. Hop. Okey, kita tengok anak dekat ayam organik. Okey. Ini pasang pagar. Assalamualaikum. Ayam boleh santai lah. Ni, adik pula. Okay, dekat atas ni ada ayam untuk dia bertelur lah kat atas tu. Tapi tak boleh panjat lah. Kalau panjat, barulah apa jadi. Tapi macam mana nak akam dia kat atas tu nak tengok. Mak tahu bertelur. Ada tak ya? Ada tak ayam matang?